orang perempuan kalau datang haid dalam bulan Ramadan, adakah dia dikira orang yang rugi sebab orang lain boleh puasa, dia tak boleh? Jawapannya tidak, ya, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah SWT sekalian. Walaupun kita didatangi haid, ada banyak lagi ruang dan juga peluang untuk kita raih ridha Allah di dalam bulan puasa ini. Antaranya perkara yang kita boleh lakukan ialah yang pertama sekali ialah dengan memberi ataupun menyediakan makanan kepada orang berbuka. Tentang perkara ini Nabi SAW ada bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi tanpa berkurang sedikit pun. Masya Allah, hebatnya tawaran yang diberikan. Walaupun kita tak puasa, tapi kita boleh dapat pahala yang berlipat ganda juga. Yang kedua, selain daripada sediakan makanan tadi, apa lagi yang kita orang perempuan boleh buat? Iaitulah dengan membanyakkan ataupun melazimi sedekah. Ya? Inilah waktu yang sesuai. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak tu kan banyak sangat batu contoh. Ya? Inilah waktu yang orang kata golden hours lah ibaratnya. Waktu yang the best kalau kita nak sumbangkan kepada orang yang memberikan. Ataupun mungkin sedikitnya kita ada, kita nampak kita bagi sedikit, tapi sebenarnya kita tak nampak pulangan yang lagi banyak yang kita dapat, especially dalam bulan Ramadan ni, insyaAllah. Okay, yang ketiga ni Ustazah nak bagi tahu satu amalan yang orang kata effortless. Kalau yang nombor satu tadi kita nak kena masak contoh, ya, ataupun nak kena prepare, nak kena serve, kan mungkin. Yang nombor dua, kita nak kena keluar duit contoh. Tapi nombor tiga ni tak perlu pun. Relax je, kita cukup dengan diri kita sendiri je. Effortless orang putih kata. Kan apa yang kita boleh buat? Iaitulah membanyakkan baca doa, baca zikir dan juga mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, ini amalan yang kita boleh buat. Untuk perkara ini ada satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatina Aisyah ni dia pernah tanya dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, kan, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apakah yang patut aku berdoa? Maka apa kata Nabi? Nabi jawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau sukakan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Itulah satu doa yang sangatlah dianjurkan untuk kita banyakkan dibaca di dalam bulan Ramadan khususnya. Okay? Selain daripada doa ini, bolehlah kita amalkan zikir, ya? Sambil-sambil kita berjalan, sambil kita masak, sambil kita shopping, anytime, anywhere kita boleh buat. Maka di sini kita nampak ringan, mudah, lapang sebenarnya amalan-amalan yang boleh orang perempuan buat dan dapatkan juga ganjaran pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan, insya-Allah.